Bukan menghampiri ke lelangit atas. Ke gigi. Ya. Okey, boleh ke Puan Jamila? Macam tuan-puan sebut lama, la la la, li li li, lu lu lu. La la la, li li li, lu lu lu. Ya, kena gusik. Ya, memang. Masya-Allah. Okey, settle tentang lam dalam keadaan mati. Macam mana pula lam dalam keadaan yang bersabdu? Allah, illa, Lidah kena sengit ke kanan. Dia, kita tak nampak sengit pun tuan-puan. Suara tu yang menyengit. Suara yang melencong tekan lidah kita. Bukan tak. Perlu. sengit pun saja. Kenapa kita rasa ada sifat nak kena sengit tak? Lidah kita straight je. Yang kena tu kawasan ni, tepi ni. Automatik kanan kena, kiri pun kena. Iya. Tekan lebar depan ni, semua kena langit. Ni tadi kita kata mati hidup semula. Mati dulu. Keluar balik la. Allah. Allah lepas. Allah. Jangan macam Allah. Tak. Allah. Ya. Kena sabtu dulu. Betul. Kemudian yang ini. Illi. Lagi. Illi. Good. Yang terakhir. Kullu. Okey. Lenguhlah pula lidahnya. Tak apa Ustazah, kita puasa tu tak apa, tak kena air pun. Kering lidah. Masya Allah. Keren. Satu lagi duk bawa aircon tuan-puan. Ya Allah. Sejuk tu. Cik Ros kipas je, tak nak aircon, tak tahan. Masya Allah. Okey, sebab saya duduk macam dalam kandang tuan-puan studio ni. Yelah, Studio betul, macam dalam kandang. Tak apa kok Ustazah. So memang kena buka studio. Kalau tak besar habis pahala mengajar. Masya Allah. Jadi tak mengantuk Ustazah. Okey. Alright, sekarang jom kita gabungkan ketiga-tiga bunyi. Allah, illi, kullu. Allah, illi, kullu. Macam tu. Sekejap. Puan Jamal kata sesama Ustazah macam bunyi sengau sikit. Sesama tak apa. Tapi tuan-puan, jangan suara naik ke hidung. Jangan macam itu sengau. Allah. Guna suara tegak tuan-puan. Yang tak sesama, buat betul-betul. Allah. Selalu orang Ustazah sebut Ain Ustazah. Allah. Betul. Allah. Illi, kullu. Okey. Dah semua dah. Pandai dah. Alhamdulillah. Sebab ini huruf yang kita kata boleh samakan dengan bunyi. Tadi kan kita kata 3B. Bunyi, bentuk bunyi beza. Bezanya, kita nak kata macam tadi huruf Fa, kita boleh katakan beza dengan bunyi abjad Melayu tak ada. Sebab sama macam huruf F untuk huruf Fa. Kalau huruf Lam pula, dia sama macam huruf L. Tak ada beza. Tuan-puan mudah je. Yang penting tuan-puan kenal. Sebab saya bagi tahu, ada sesetengah huruf hijaiyah yang kita boleh samakan dengan abjad Melayu. Macam kita belajar ni, huruf Fa dengan huruf Lam. Nanti tuan-puan, selepas saya ni, tuan-puan akan mula mengenal huruf-huruf abjad Melayu ni, dia ada banyak bunyi dalam huruf-huruf Al-Quran. Contohnya, macam huruf S. Tuan-puan akan dapat 4 bunyi huruf S. Nak tahu lebih lanjut, nanti Ustazah seterusnya, Allah hilang dah Ustazahnya, akan sambung. Okey?
Alright. Terima kasih Bisa tangan Ustazah. sentuh dulu. Ni kita cerita yang atas. Okay, setakat ni ada soalan ke? Ganti Ustazah ke Ustazah? Ya nak Keluar dah. ganti ustazah. Macam dalam terima poster kasih tuan-puan banyak. nampak 4 orang kan? Terima kasihlah Iya. kita bimbing kita. Alhamdulillah sama-sama. So tuan-puan jangan tinggal ni tuan-puan. Ya, betul. Okay. InsyaAllah dapat besar pahalanya mengalir selagi kita belajar, selagi kita sebut. Bagi recorder boleh ke Ustazah? Apa dia? Bagi recording ini untuk kita semua yang hadir. InsyaAllah ya. Dia sama je tuan-puan dalam grup tu. Yang penting tuan-puan ada dalam grup. Tak ada dalam grup kita tak bagi. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Dia kena habis dulu baru dapat decoding. Tak boleh terus decoding. Tadi Cik Ros keluar sekejap Ustazah. Dia tadarus dengan ya grup ke? dengan sahabat tadi. Apa dia? Makan dengan sahabat? Tadi Kak Cik Ros keluar sekejap. Ada tadarus dengan grup. Tadarus. Pagi Saya tadi. makan je. Jadi tu bacalah 2 muka dah keluar balik. Masya-Allah. Tak apa 2 muka pun dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, okey. Saya sebab kalau dia kenal saya ni suka menyanyi tuan-puan. Tapi minta maaf lah. Itulah saya nak tunggu tu. Bayarlah. Mahalnya. Tu lagu macam kanak-kanak kan. Kita nak tidur kan dia berlagu. Tapi sebab dalam ni majoriti dewasa. Ya, dewasa. So saya Ustazah nak nyanyi pun malu semua orang otak-otak. Masya Allah. Okey. Dia bukan apa tuan-puan. Yelah kita kata selingan. Sebab sebelum nak pindah kepada guru yang seterusnya. Okey, ini saya tak tulis lirik. Kalau tuan nak tuan-puan bagi tahu. Nanti saya kongsi dalam grup. Okey. Nanti saya minta lah guru tutup hantarkan. Okey, ini lagu ni fokus kepada huruf lam. Oh, lam. Lam saja. Huruf fa tak ada modal lagi. Okey. Okey. Huruf lam dulu. Kalau ada yang pernah dengar, sebab saya rasa ini lagu yang kedua saya perkenalkan dalam program Ngaji Sampai Pro. Ada ke yang follow Ngaji Sampai Pro kat sini? Ada. Ada. Kalau yang zaman dulu mungkin ada. Sekarang saya dah tak muncul dah tuan-puan. Dah pandai dah, tak nak ikut lagi. Ustazah pun ada guru tutor Ajar nak belajar lagi. Masya Allah. Dia ngajar anak-anak tu yang tak ada ikut tu. Ya ke? Masya Allah. Okay, always follow. Alhamdulillah. Baik, untuk huruf lam ini, tuan-puan cuba dengar apa yang saya nak cuba sampaikan. Lepas tu tuan-puan keluarkan apa key point dia. Boleh? Boleh. Okay. Alright, cuba dengar. Ni saya ambil inspirasi daripada lagu P. Ramlee. Pernah tak dengar lagu Mencece? Ya. Mencece. Ada. Tu. Okay, cuba dengar betul-betul Sekejap ni saya off sekejap boleh ke? Boleh. Pula dengan suara sendiri je. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pergi mancing pakai mata kail, sejuk berangin, hai seronoknya. Tapi sungai kan mengalir lemah, hasilnya ikan kecil nipis, itulah dia nama huruf lam. Itulah dia nama huruf lam. Dapat ke? Okey, berbalik kepada tadi. Ni saya buka balik mikrofon semua orang. Okey, dari sebab ambil inspirasi tu, pergi mancing pakai mata kail. Huruf lam bentuk dia macam mata kail. Okey, sejuk berangin, hai seronoknya tu tak ada apa-apa. Kemudian, tapi sungai kan mengalir lemah. Huruf lam suara kita mesti mengalir sikit tuan-puan. Jangan putus. Contoh alham, tapi alham. Suara kita bersambung. Dan juga hasilnya ikan kecil nipis. Saya lupa nak bagi tahu, dalam sifat huruf paling penting tebal dengan nipis. Nanti mungkin Ustazah seterusnya akan kongsikan macam mana nak kenal nipis ke tebal huruf tersebut. Sebab macam yang kita belajar kali ni tadi, fa dengan lam semuanya nipis. Sebab kita kata ikan kecil nipis dan nama dia huruf lam.
Okey. Jadi sifat yang kita belajar, huruf lam pertama bentuk dia macam mata kain, sifat dia mengalir, lemah dan nipis. Tak ada angin tau apa, jangan al. Tak. Alham tak boleh lantung. Ada Allah tak alham. Tanpa angin. Lagi sekali Ustazah. Apa yang sekali lagi? Nyanyi lagi sekali. Tengok recording je lah nanti. Betul. Ustazah macam ada lah dulu macam JCI, apa? NSP. Ustazah ada nyanyi. Tapi lama ya. lah. Betul. Nak bongkar balik punya Nak bongkar balik, Masya Allah. nota dia tu jauh dah. Betul jauh dah. Tahun bila entah, mungkin 2011 kot. Masya Allah. Tak, belum. 2022 atau 2023. Ustazah pun dah lama tak ada live. Iya, betul. NSP. Masya Allah. Itulah, tak apa. Ada rezeki, kita muncul dekat tempat lain. Macam ni lah. InsyaAllah. Sibuk-sibuk. Jadi apa pun, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Nanti tengok rakaman lah ya. Nanti yang betul-betul nak lirik nanti tuan-puan bagi tahu. Nanti saya kongsikan dekat dalam grup WhatsApp. Sebab kalau tulis sini tak muncul. Hari Khamis selalu Ustazah hari Khamis. Okey, jadi Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan. Macam saya sebut tadi, yang kita belajar ini huruf yang kita kata boleh samakan dengan abjad Melayu. So, untuk yang ini tuan-puan akan kenal pula huruf-huruf Melayu yang boleh pecah lagi banyak sebutannya dalam bahasa Arab. Nak tahu lebih lanjut? Kita tengok nanti dengan usaha seterusnya. Ni saya buat iklan sikit, tuan-puan rehat sekejap lah 2 minit macam tu. Nanti seterusnya sambung. Okey? Boleh? Okey, boleh. Stay ya. Nama Ustazah apa? Ya Allah, baru nak tahu nama. Nama Aida. kita Ustazah Aida. Aida. Okey. Jadi Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan, stay tau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.